Premier Integrated Lab atau PIL sebelum ini dikenali sebagai Pantai Premier Patologi. Kami telah beroperasi sejak Julai 1997 dan merupakan sebahagian daripada keluarga IHH Healthcare Berhad. Di PIL, kami menyediakan perkhidmatan diagnostik dan ujian makmal analitikal yang lengkap dan berkualiti untuk para pengamal perubatan termasuk Dr. Am dan juga pakar. Makmal pertama kami menerima akreditasi pada tahun 2007 iaitu Referral Core Lab. Sejak itu, rangkaian kami terus berkembang dan kini sebanyak 16 makmal PIL di Semenanjung, Malaysia dan Sabah telah berjaya mendapat akreditasi di bawah MS ISO 15189 standard. Antara skop akreditasi kami termasuk hematologi, imunohematologi, chemical patologi, microbiologi, histopatologi dan juga cytopatologi. Sebelum kami mencapai akreditasi, memang banyak cabaran yang kami hadapi. Antaranya, keputusan ujian yang kadang-kadang tidak konsisten, dokumentasi yang tidak lengkap atau sukar untuk diaudit dan proses kerja yang belum begitu seragam. Kami sedar bahawa untuk terus relevan dan dipercayai dalam industri diagnostik, kami perlu mematuhi standard antarabangsa yang diiktiraf. Akreditasi ini membolehkan kami membina keyakinan pelanggan, memperkukuh reputasi di pasaran domestik dan antarabangsa serta memastikan mutu diagnostik pesakit sentiasa berada pada tahap tertinggi. Dengan mematuhi MS ISO 15189, kami dapat menjamin konsistensi, ketepatan dan kebolehpercayaan keputusan ujian faktor kritikal dalam penjagaan kesihatan. Selepas akreditasi, budaya kerja kami berubah sepenuhnya. Prosedur kini lebih sistematik, audit dalaman dijalankan secara berkala dan latihan berterusan memastikan pematuhan standard. Komitmen kami terhadap kualiti diterjemahkan melalui polisi kualiti yang jelas dengan visi untuk menjadi rangkaian diagnostik paling dipercayai dan misi menyediakan perkhidmatan makmal bertaraf dunia melalui teknologi canggih dan kepakaran profesional. Hasilnya, kepercayaan pelanggan meningkat. Kami berjaya mengembangkan perkhidmatan di luar rangkaian hospital IHH, memudahkan persiapan bagi akreditasi berkaitan hospital, contohnya JCI, MSPH, SCHH dan juga akreditasi makmal yang lain. Contohnya College American Pathology CAP Laboratory Accreditation, kerana dokumen yang diperlukan telah tersedia dan prosedur kerja sudah teratur serta mematuhi amalan standard kualiti. Salah satu kejayaan terbesar kami berjaya mengembangkan perkhidmatan di luar rangkaian hospital IHH. Pihak hospital memberikan kepercayaan kepada PIL untuk mengambil alih pengurusan makmal serta memajukan operasi mereka. Dengan keyakinan bahawa PIL mampu meningkatkan mutu perkhidmatan makmal dan mendorong makmal untuk memperoleh akreditasi MS ISO 15189. Kami juga berjaya mendapat pengiktirafan luar, antaranya First Antimicrobial Stewardship Center of Excellence Asia, Healthcare Asia Award 2024 dan Univance Award 2024. Selain itu, PIL juga telah berjaya meningkatkan bilangan pelanggan, menandakan perkembangan positif dan penerimaan yang semakin meluas dalam pasaran.